Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat malam. Good night. Hai korang, apa khabar malam ni? Mari sini, mari sini. Semoga semua dalam keadaan yang baik saja. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ha, ni dia abaikan baby. Oh, siap mandi ni. Ha, ya tak? Dia pakai baju. Yelah, dah siap pakai baju, kenapa tak sikat rambut? Panas boleh lepas makan. Ya. Okey, cerita dia kawan-kawan. Sekarang saya nak start packing, tapi aduh ai. Ni semua barang-barang yang kita beli di video sebelum ni kan. Saya tak packing baju lagi, tapi penuh dah semua. Penuh dah semua. Ini baru oleh-oleh saja. Baju tak packing lagi. Penuh dah semua. Tolong yang ni letak dekat plastik besar sana. Baby bangunlah, mami nak start packing. Bangun dulu. Cepatlah. Nak buat video ni cik-cik. Excited nak balik kampung. Happy tak baby nak balik kampung? Baby happy tak nak balik kampung? Ya, letak dekat tu. Happy tak balik kampung tepi lah. Acik tak nampak tu. Baby kat sini. Duduk. Kita keluarkan dia. Ni minyak kapak. Biasanya kalau orang di kampung tu, diorang minta minyak kapak lah. Okey, minyak kapak. Kalau yang jajan-jajan ni biasalah untuk anak saudara kan. Ni. Okey. Ni untuk Apollo dia ada 12 kotak. Hayo, Masya Allah, semangat. Ni sebenarnya saya punya koper ni, beg ni kecil. Tu yang masalahnya. Kalau beg dia besar sama macam ni, senang kita nak packing kan. Ni dua ni kecil. Tu yang rasa macam tak tahu nak buat macam mana ni. Baju pun saya belum packing lagi. Ni baru oleh-oleh semua ni. Semangat. Okey, untuk jajan anak-anak, kita akan asingkan siap-siap kat dalam beg ni lah. Ni nak coklat ni satu. Coklat ni satu, Apollo satu. Ni Oki pun. Oki nak. Sana Poki. Ni. Seorang satu. Seorang ni lah. Okey. Lepas tu nanti kat sana tak payah jaga-jaga lagi tau. Saya ni dah banyak dah ni. Air je. Air beli air mineral je, tak beli air mana-mana. Sekejap lagi batuk. Okey, cukup Itu tak bayar lah. Macam tak gampang. Okey, jom kita start packing. Ni paling berat. Aduh. Ni besi ni. Barang rumah. Ni kita letak dalam ni je. Minyak kapak. Ni color untuk baby ni. Mana kalanya? Jangan buka kat sini. Nanti bosan kat sana. Kalau aku. Tapi itu kalau aku. Pergi kucai, ubat sikit perut. Pun bawa ya. Kalau boleh semua nak bawa. Yang ni kita selit-selit dekat bawah ni lah. Dekat kampung saya tu, makcik-makcik lah. Makcik-makcik saya paling suka minta oleh-oleh minyak kapak. Ni saya beli satu pack macam ni, isi 12. Kita selit-selit je lah kat bawah ni.
Macam mana nak letak dia? Eh? Tu adik. Bye-bye. Ayah bang. Apa ambil ni? Ni dah ada nama dia. Ni abang saya lah. Nak kirim untuk keluarga di kampung. Saya? Dia dah ada nama dia siap-siap. Saya mami. Sama aja. Senang lah. Baby mami. Dia dah ada nama dia. Mami, dalamnya apa? Di printing barang sana. Yelah sebab ni kan tu. Takut pecah. Ya. Okey lah. Safety first. Ay, Kakak buka belakang saya. Apa sakit? Sini. Sini. Baby suka tengok dekat YouTube. Okey, duduk. Cakap apa dengan acik-acik? Hai acik-acik. Hai laki-laki. Tunggu pesakit. Janganlah mana. Ayah. Jangan pesakit yang bekas. Yang berbulu kita pelan-pelan. Jangan lupa subscribe acik-acik semua. Jangan buru-buru. Kita pelan-pelan. Mana kau dengar? Lagi itu. Oh, ya ke? Ayah, berapa ni? Acik-acik jangan lupa subscribe tau. Okey. Yang bawah, yang Jangan bawah. lupa sakal untuk pap. Mami. Okey, ni dua beg ni dah siap packing. So kita nak timbang, nak tengok berapa berat dia. Beratnya ringannya. Baru 20, biar betul. Betul ke dia lakon ni? Benar baik tu indikasi ni. Okey, yang lagi satu. 20 penny. Lagi satu. Berat lah. Ayah rasa betul ke 20? Berat adik daripada kau. Lebih kurang lah. Okey ni lagi satu. Yang ni kita nak masuk ni. Sebab 25 macam tu katanya. Tiga cinta abang. Tak boleh lebih 30, 25 macam tu. Yalah 25. Nampak tak? Itu berapa? Tak rapat. Iya bang. Yang ni 40 lebih pula. Boleh nampak dekat. Mana 40 yang belakang, yang dalam, bukan yang depan. Alamak. Okey, baby pula. Kat sana kakak pun tengah packing. Baby berapa, Bi? So kita dah ada 2 Baby beg, berapa? 2 koper yang penuh. Buka tu dulu. Macam mana buka? Tarik. Baby, Yang ni yang kita Baby, nak duduk. bawa naik dekat ni lah. Baby duduk. Berdiri kan. Berapa? Lepas tu baju saya dengan suami tak packing lagi. Baju baby packing dah. Baju baby dalam ni, dalam beg ni. Baju kakak sana dia share dengan adik, dengan abang. Kakak satu beg share dengan abang. Ada lagi. Itu je lah, tak payah banyak-banyak lah. Lepas tu tinggal satu beg untuk saya dan suami. Tapi beg dia tak ada. Patutnya kita kena ada beg lagi satu macam ni, besar macam ni. Nak tengok, Untuk nak share tengok. ayah dengan saya. Nak tengok. Itulah beg yang seru. Bibi dengan abang dah ada ke? Yang ni. Baby ni, kakak dengan abang sana. Yang hijau tu. Tapi masih ada satu koper. Jauh ni kecil. Tak payah bawa tu lah. Tapi Saya masih ada rasa satu macam tak koper payah lah Mami. kot. Mami. Ni pun penuh dah. Mami, tapi masih ada satu koper lah. Mana? Alhamdulillah, buat masa sekarang kita dah ada 3 beg full. Yang ni dah tak payah nak buka-buka lagi dah. Lepas tu yang ni tak penuh lagi. Mungkin kita akan isi lagi lah beberapa barang. Tapi barang saya dengan suami tak ada beg dia. InsyaAllah nantilah nak pergi cari, nak pergi beli dululah beg yang besar. Lebih kurang lah. Yang macam ni besar dia. InsyaAllah. So untuk malam ni kita sempat packing 3 beg. InsyaAllah doakan ya kawan-kawan. Semoga dipermudahkan segala urusan lah sampai hari kita nak balik kampung nanti. So untuk malam ni sekian dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sentiasa bersyukur. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.